Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Kerilaf. Selamat pagi. Ada bunyi binatang anu lah kan. Kan? Okey, hari ni Kak Nur nak kongsi dengan kawan. Ni satu yang Kak Nur belilah kat online. Sejenis kuih, tapi bukan dari Malaysia lah, dari Indonesia. Kak Nur dah cuba buat resipi ni untuk kongsi dengan kawan-kawan. Percayalah, Kak Nur dah buat 4 kali. 4 kali juga gagal, kawan-kawan. Untuk buat kuih ni sangat-sangat susah rupanya. Nampak macam simple, tapi untuk jadikan dia bersarang tu, percayalah kawan-kawan, susah. Jadi bukan semua yang masak, kalau bagi Kak Nur lah, untuk Kak Nur lah, bukan semua yang Kak Nur cuba tu masakan Kak Nur boleh jadi elok. Ada yang memang Kak Nur fail. Kita akuilah kelemahan kita kan. Kita ni bukannya perfect. Ada benda yang kita tak boleh buat. Terutamanya melibatkan kuih lah. Okay. Kuih apa? Nanti kawan-kawan tengok. 4 kali Kak Nur cuba kawan-kawan. 4 kali juga Kak Nur gagal. Yang ni dibuat oleh orang Malaysia. Tapi resipi ni dia kata dia belajar dengan guru dia di Indonesia. Okey. Kuih apa? Kawan-kawan tengok ya. Kak Nur tak sini. Ni baru Kak Nur buka. Kak Nur sanggup tak buka sebab Kak Nur nak tengok dia punya. Besok dia ada letak benda ni untuk bagi tahan lah. Kak Nur order rasanya dah order 3 hari, semalam sampai. Percaya tak, kuih ni dia punya antara bahannya dia kena buat biang. Biang dia tu daripada santan, ada daun salam, ada kunyit, ada macam-macam lah dia punya rempah. Sehingga dia menjadi kuih begini. Kawan-kawan tahu kuih apa kejap? Dia macam kek lah, tapi dia panggil Bika Ambon kawan-kawan. Nampak ni Bika Ambon ya. Yang dipanggil Bika Ambon. Ni sebenarnya dalam peti sejuk, dia kata boleh kukus, tapi Kak Nur hanya sejukkan di suhu bilik, jadi dia lembut lah. Dia kata dia kalau nak lembut lagi kukus. Okay, ni Bika Ambon kawan-kawan. Bika Ambon ni, kejap ya Kak Nur ambil thumbnail. Kalau kawan-kawan nak dia bagi arahan lah, sebab Kak Nur semalam bercakap sendiri dengan, sebab owner dia ni dia buat live. Jadi dia bagi tahulah, dia kata kak letak dalam peti sejuk boleh, akak panaskan boleh, dia kata. Nah, nampak tak? Ni nak jadikan dia sarang ni, adunan dia sama tau Kak Nur buat. Kak Nur pernah buat 4 kali. Tapi dia tak cantik. Tak secantik ini. Jadi Kak Nur tak kongsi dengan kawan-kawan. Tak bagi Kak Nur itu gagal. Gagal total. Nampak? Kan? Dia memang bersarang. Nah. Nak jadi bersarang ni kawan-kawan. Oh iya. Bismillah. Untuk Kak Nur lah ya. Agak sedikit manis, tapi masih boleh makan. Rasa dia masih nak cakap sebab kalau kita makan, nak kata macam kuih sarang semut tak juga. Tapi bentuk dia memang macam sarang semut lah, sebab dia memang bersarang. Nampak tak? Dia bila bersarang macam ni baru jadi. Mungkin Kak Nur patut kukus supaya dia lebih lembut lah. Tapi rasanya secara keseluruhan bolehlah makan. Cuma Kak Nur bukan penggemar yang macam Kak Nur cakap. Kak Nur kalau boleh makanannya semua tawar daripada manis kan.
manis-manis buah. Tapi ini memang standard dia lah. Sebab ni bukan semua orang macam Kano kan, tak suka sangat manis-manis. Tapi rasa dia okey, sedap. Cuma macam Kano cakap, dia agak sedikit berempah ya. Agak sedikit berempah sebab dia biang dia tu, dia buat tu daripada santan, ada buat daun salam, serai, kunyit kan, untuk dia warna kuning ni dia pure daripada kunyit tau, bukan daripada pewarna kuning, dia kunyit. Kak Nur rasa ada telur rasanya. Mungkin Kak Nur kukus nanti dia lebih okey lah. Sebab ni hanya Kak Nur keluarkan awal lepas subuh tadi, Kak Nur keluarkan. Jadi sekarang Kak Nur baru buat dekat pukul 9. Jadi dia dah lembut. Cuma manis dia tu sebenarnya untuk Kak Nur ya, untuk Kak Nur agak manis. Itu saja. Rasa dia okey. Sebab bukan senang nak buat bika Ambon ni kawan-kawan. Bukan senang. Kak Nur dah cuba 4 kali tak jadi. Kuihnya jadi, sarang dia tu tak ada. Sebab katanya dia memang agak susah sedikit untuk oven dia tu, kita kena pandai kawal. Okay, kawan-kawan, hari ni kita tunjuk makan kita lah. Bika Ambon yang Kak Nur akui, Kak Nur walaupun boleh masak, tapi yang ini selalunya kalau Kak Nur cuba sekali 2 kali dia jadi. Ini 4 kali tak jadi-jadi kawan-kawan. Okey, kita beli je lah. Harga dia dalam RM19. Okey lah bagi Kak Nur, sebab ni bukan mudah juga. Sebab Kak Nur tahu bahan dia macam mana dan cara buatnya sangat-sangat susah. Jadi berbaloi bagi Kak Nur. Okey, kawan-kawan kalau nak cari ada dekat TikTok, banyak jual. Yang ni Kak Nur memang owner dia orang Malaysia, dan kebetulan dia belajar daripada cikgu dia di Indonesia lah. Ini sebab ni Bika Ambon ni dari Indonesia. Tapi katanya Bika Ambon ni tak ada di Ambon, hanya ada di Medan. Katanya, kalau info Kak Nur salah, Kak Nur minta maaf. Okay? Itu saja video Kak Nur. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Nur. Assalamualaikum.